Hari ni kita cari pokok limau dalam hutan. Dalam hutan bakau dia ada pokok limau ni. Dia punya duri panjang-panjang. Jarum lah. Jarum kita nak menjahit. Limau hutan ni daun dia yang ini rapuh. Kalau limau biasa tu dia liat. Jom kita tengok. Yang ini batang duri limau ni sesuai untuk apa. Apa pun kita layar dulu bagi dia straight sikit dia punya cabang ni. Cabang pokok limau ni. Okey, dah straight. Tak adalah 100% straight berbanding dari kita belum layar tadi. Yang ini dah straight sikit lah. Kalau tidak dia bengkok sini, bengkok sana. Ini kira okey dah. Kita layar tadi. Ini senjata ni. Kita boleh buat senjata. Kalau kena ni memang berbirat badan. Dahan ni dah straight dah sikit tadi sebab kita layar tadi dah straight dah. Pokok limau ni dia liat. Ini kalau kena memang berbirat. Inilah kegunaan apa ni? Cabang pokok limau hutan ni. Limau hutan bakau ni. Dalam hutan bakau. Ni dia punya buah lah. Wangi oh. Ini salah satu kegunaan dia lah. Untuk apa ni? Senjata lah kalau dalam hutan. Ini duri limau ni kita nak buat jarum lah. Kita gunakan apa ni? Pipe ni, benda tu sambung ni. Kita panggil apa ni? Mitco. Pita ataupun tape. Tu pipe tu. Kita pakai dia punya inilah. Hari ni kita pakai dua. Ini duri limau, ini pelepah sawit. Kita gunakan, kita nak menjahit. Mana satu efektif? Hari ni kita nak jahit inilah. Ini koyak ni.
Ini kita pakai duri pokok 5 pula. Okey, duri 5 ni kalau nak buat jarum dia tajam dan tahan, ambil yang ujung ni ada coklat sikit. Okey, kita dah selesai dah jahit hari ni. Kita gunakan lidi sawit dengan duri limau. Kita dah jahit hari ni. Benda ni tak adalah perfect sangat. Nak jahit pun lambat sebab biasalah survival, nama lagi survival. Dia lambat sikit, bukannya jarum besi. Dia jarum daripada dahan-dahan pokok dengan duri tu kan. Tapi boleh jahit, bolehlah ikhtiar hidup. Dah selesai dah. Makna dengan duri, dengan pelepak duri daun sawit pun boleh. Yang penting dia tajam. Okey, assalamualaikum dan salam horas. Selamat mencuba.